Akaun emas Gap bukan emas digital dan sejak hari pertama Public Gold ditubuhkan lagi, prinsip founder Public Gold adalah hanya jual emas fizikal sahaja. Beli emas, mesti dapat emas. Founder Public Gold tak percaya dengan emas digital. Siapa pun yang faham tentang emas dalam sejarah dunia tak akan percaya kepada emas digital. Sebenarnya, idea untuk wujudkan akaun emas Gap bermula sekembalinya founder Public Gold dari LBMA Conference iaitu ada company dekat Jepun yang wujudkan akaun emas fizikal dah lebih 50 tahun. Tujuan dia bukan untuk simpan emas atas angin iaitu digital, tapi untuk mudahkan masyarakat kumpul dan miliki emas fizikal. Dikatakan majoriti mereka yang baru nak menyimpan emas takut dan tak yakin untuk simpan emas sendiri. Walaupun hanya sekeping 1 dinar yang mana nilainya tak sampai pun RM3,000. Jadi, akaun emas Gap Public Gold iaitu Gold Accumulation Program diwujudkan untuk bantu penyimpan emas yang nak miliki emas fizikal tapi tak yakin untuk simpan sendiri ataupun bajet tak cukup untuk beli seketul emas yang besar macam ni terus. Walaupun begitu, Public Gold lebih suka kita keluarkan emas dari akaun Gap dan simpan sendiri dekat tangan kita. Bukannya sampai berkilo-kilo emas dalam Gap tu. Jadi untuk memberikan galakan kepada penyimpan emas, untuk keluarkan emas daripada akaun Gap, Public Gold keluarkan pelbagai desain dan juga item yang sangat menarik untuk customer Public Gold simpan emas fizikal tu sendiri. Bagi golongan yang nak beli emas fizikal tapi tak ada bajet yang cukup untuk beli emas terus seketul, emas di Gap Public Gold adalah pilihan yang terbaik untuk tuan-puan. Dan tuan-puan boleh terus beli emas walaupun hanya ada bajet RM100 sahaja. Jadi bila dah cukup grab emas dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan emas yang tuan-puan inginkan. Bagi yang nak mulakan simpanan emas melalui akaun emas Gap Public Gold, boleh terus rujuk pin video saya ataupun isi borang sign up untuk daftar akaun emas secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.